Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih lagi bersama saya, Ilyas, dalam Mumtaz Mind TV. Hari ini saya akan berkongsi dengan para peserta dan penonton di rumah, iaitu berkaitan dengan pasal kedua, iaitu berkaitan dengan undang-undang permainan. Biasanya undang-undang permainan ni dia ada dua lah. Biasanya untuk kita sebelum kita memulakan permainan, dan yang kedua undang-undang yang lebih khusus untuk pertandingan. Dia adalah dua perkara yang berbeza. Tapi sebelum melibatkan pertandingan, mestilah pertamanya kita kena tahu undang-undang berkaitan dengan permainan. Sebelum ada undang-undang pertandingan yang lebih khusus untuk mencapai KPI ataupun yang ditetapkan bagi kategori-kategori tertentu. Jadi pada malam ini saya ingin berkongsi dengan anda semua. Ada 3 fasa. Yang pertama adalah fasa pertama, iaitu laluan makan gaji. Yang kedua iaitu laluan perniagaan, dan yang ketiga iaitu laluan jihad bisnes. Okey, jadi bagi fasa yang pertama, iaitu fasa laluan makan gaji, apa yang anda perlu tahu iaitu yang pertamanya, setiap pemain akan diberi sebanyak RM5,000 untuk bermula di petak bermula di sini. Okey. Jadi pada permulaan ini pemain seolah-olah telah dikatakan kita bekerja lah sebagai seorang eksekutif selama beberapa tahun. Jadi pada permulaan petak ni, apabila melepasi satu pusingan dan sampai ke petak ambil gaji, maka pemain-pemain bolehlah mengambil gaji dengan yang ditetapkan oleh undang-undang sebanyak RM3,000 apabila setiap kali menjejaki petak mengambil gaji. Okey. Jadi seterusnya jurubank akan menyerahkan gaji yang diminta oleh pemain yang layak. Bagi pemain yang tidak menuntut gaji ataupun terlupa menuntut gaji, maka mereka akan hilang hak untuk mendapatkan pendapatan gaji mereka. Manakala bagi pemain lain yang mengingatkan peserta yang lupa untuk menuntut gaji mereka, maka peserta tersebut akanlah dituntut untuk membuat bayaran gaji kepada peserta yang lupa untuk mendapatkan gaji mereka. Seterusnya, di laluan ini pemain juga boleh membuat pinjaman daripada bank ataupun juga peserta daripada laluan berbeza, iaitu laluan perniagaan ataupun laluan jihad bisnes, ataupun bisnes korporat. Dan seterusnya, tapi adalah mengikut persetujuan itu bersamalah antara peserta bersama peserta yang lain. Dan keutamaan sebenarnya haruslah diberi kepada peserta yang mempunyai mata amal yang tinggi di dalam permainan ni. Ada yang boleh dikumpul melalui petak mata amal, ataupun dia boleh bayar kepada bank untuk mendapatkan mata amal. Mata amal ni dikatakan sebagai kita melakukan sedekah. Jadi ini adalah merupakan salah satu nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam permainan board game ini. Seterusnya, bagi untuk laluannya, seterusnya pindah daripada laluan merah kepada laluan kuning, iaitu di sini. Jadi apa yang perlu buat bagi peserta adalah perlu membuat pilihan bistari. Di sana ada kadnya, saya akan tunjukkan pilihan bistari, kad. Dapatkan saya satu kad. Okey. Okey, di sini adalah pilihan bistari untuk peserta-peserta yang berpindah daripada laluan makan gaji ke laluan perniagaan. Boleh memilih perniagaan-perniagaan yang ada di dalam senarai ini. Okey, jadi bagi melayakkan peserta-peserta berpindah daripada laluan makan gaji ke laluan perniagaan ataupun tijarah, peserta perlulah mempunyai tunai sekurang-kurangnya RM30,000 bagi membolehkan peserta membeli bisnes ataupun perniagaan yang dikehendaki. Dan seterusnya, peserta juga perlulah menyelesaikan hutang dengan pihak bank ketika di laluan makan gaji sekiranya ada berbuat hutang dengan pihak bank. Dan mata amal seperti biasa boleh dibawa ke laluan yang seterusnya. Peserta juga boleh menjual segala aset ataupun harta apabila untuk berpindah daripada laluan makan gaji ke laluan perniagaan. Segala saham dan aset yang dikumpul di laluan makan gaji tidak mempunyai nilai di laluan seterusnya. Peserta juga boleh membuat pilihan bistari. Tidak dibenarkan membaling buah catur. Apabila untuk pindah daripada laluan makan gaji ke laluan perniagaan, apabila dah membuat pilihan untuk perniagaan, maka peserta tidak boleh membaling buah catur. Jadi gilirannya akan bermula apabila
habis kepada peserta-peserta yang seterusnya lah. Jadi dia kena selesaikan urus niaga dia untuk memilih perniagaan, dan apabila tiba gilirannya pada peringkat seterusnya, barulah dia boleh membaling buah catur. Dan seterusnya peserta juga boleh mendapatkan mata amal dengan menyumbang RM20 bagi setiap mata dengan membayar kepada pihak bank bagi laluan makan gaji. Manakala di fasa yang kedua yang saya ingin, iaitu laluan yang berwarna kuning yang anda lihat, iaitu laluan tijarah ataupun dipanggil laluan perniagaan. Biasanya setiap peserta hanya boleh memiliki satu bisnes sahaja dalam satu masa. Memang tak boleh ada dua. Jadi sebab apa? Kita nak supaya macam di luar sana pun peserta-peserta ataupun boleh mengusahakan fokus kepada satu perniagaan pada permulaannya. Sekiranya peserta bercadang untuk membeli bisnes yang lain ataupun perniagaan lain, peserta perlu menjual perniagaan ataupun bisnes sedia ada kepada pihak bank pada harga kos, iaitu harga mula-mula membayar kepada pihak bank, atau juga kepada peserta lain pada kadar yang dipersetujui bersamalah kalau nak jual kepada perniagaan kepada peserta lain yang berpindah daripada laluan makan gaji kepada laluan perniagaan. Manakala peserta boleh mendapatkan pulangan, iaitu di sini apabila sampai di petak pulangan aliran tunai masuk, jadi peserta akan mendapatkan 100% daripada aliran tunai masuk walaupun memilih bisnes intrapreneur dengan hanya membayar 10% daripada jumlah modal, kerana ia adalah untuk syarikat. Manakala aliran tunai masuk diperolehi apabila peserta memasuki atau melepasi petak yang saya nyatakan di sini, iaitu petaknya. Dan seterusnya peserta hanya boleh menjual syarikat atau menawarkan kepada peserta lain atau kepada pihak bank apabila tiba gilirannya sahaja. Bukan giliran peserta lain tetapi gilirannya. Manakala bagi untuk tawaran kad operasi, di sini ada tawaran kad operasi dan juga kad prestasi, sebelahnya kad prestasi, terbuka kepada semua pemain yang berada di laluan kuning sahaja. Okey. Kad operasi ini sebenarnya adalah menunjukkan untuk arahan kepada peserta bagi membuat pilihan sama ada untuk membuat perbelanjaan bagi mengembangkan lagi perniagaan mereka. Manakala kad prestasi merupakan adalah kesan ataupun pulangan yang didapati daripada membuat arahan daripada kad operasi. Okey, bagi yang ketiga iaitu untuk berpindah ke laluan yang berwarna pink ataupun dikenali sebagai laluan jihad bisnes untuk bisnes korporat. Apa syarat-syaratnya adalah, yang pertama adalah peserta perlu mengumpulkan wang tunai sekurang-kurangnya RM1 juta. Manakala peserta perlu melunaskan semua hutang sebelum berpindah